Okay, Assalamualaikum pada semua rakan-rakan dikasihi sekalian. Terima kasih sudi follow, like dan share konten Roti Bersuara. Untuk konten kali ini saya akan ceritakan satu legenda paling terkenal, iaitu daripada Tamadun Yunani Purba. Okey, legenda ni terdapat di dalam karya Iliad hasil penulisan daripada Homer dari Tamadun Yunani Purba. Okey, dalam legenda ni saya akan ceritakan tentang seorang wanita yang bernama Niobe. Okey, Niobe ni dia berasal daripada Tantalus, anak daripada seorang raja yang memerintah kerajaan di sana lah pada zaman dulu. Okey, setelah dia dewasa, dia berkahwin dengan seorang raja Tebes yang bernama Empion. Okey, hasil perkahwinan Empion dengan Niobe ni, mereka dikurniakan 14 orang cahaya mata, yang 7 lelaki, 7 perempuan. Okey, segala-galanya berjalan lancar, jalan elok sehinggalah pada satu hari itu mereka buat satu perayaan. Perayaan ni untuk menghormati seorang wanita yang bernama Leto. Okey, Leto ni walaupun dia wanita manusia biasa tapi bukan sebarangan wanita. Sebab dia adalah ibu kepada dua dewa dewi pasangan kembar yang bernama Apollo dan Artemis. Apollo ni agak terkenal juga sebab dia dewa muzik dan cahaya. Artemis ni pula dewi pemburuan alam liar. Kiranya kosa-kosa binatang kat hutan tu dia yang jaga kan. Masa dia buat sambutan tu, Niobe dia menegur dia kata apa, aku beruntung lah ada 14 orang cahaya mata. Awak hampa tak raikan aku kan. Hampa raikan Leto ni anak berapa orang? Ada 2 orang aja. Lelaki seorang, perempuan seorang. Tak tahulah kan, mungkin dia kata macam satu sindiran lah. Dia anggap macam Leto ni tak reti layan lelaki dia lah kot. Walaupun Leto ni berkahwin dengan Zeus. Okey, berita penghinaan yang dilemparkan oleh Niobe ni sampai ke Olympian. Dan nak jadi cerita, berita tu juga diketahui oleh Apollo dan Artemis. Setelah mereka tahu yang Niobe ni hina mak mereka, caci mak mereka, jadi mereka tak fikir banyak, mereka pun keluar daripada Olympian turun ke bumi. Kata mereka main-main tu tak cakap banyak lah. Mereka main-main tu bantai semua anak-anak Niobe. Apollo pergi bantai 7 orang anak lelaki Niobe. Artemis pun macam tu juga, dia bantai semua anak dara Niobe, tak ada seorang pun tinggal. Okey, apabila pasal benda tu jadi depan mata Niobe, mereka kira kata benda tu yang mereka nak tu. Okey, setelah Niobe tengok ke semua anak dia mati, jadi dia pun merayu lah pada Apollo, tolonglah henti lah, jangan buat lagi, kata kesian lah kat aku, sampai tak ada seorang pun keturunan aku ni. Apollo tak mau dengar apa dah, dia kata cakap apa pun tak guna lah, sekupang pun tak guna. Apabila laki Niobe tengok, Empion tengok, dia pun nak macam nak balas dendam lah kat anak dia yang mati tu. Apollo pun pergi bantai juga Empion, tak ada seorang pun, tinggal lah Niobe seorang. Jadi Niobe ni dia menangis. Lepas tu dia lari, sebab dia tahu dah kalau kata anak dia semua dah kena, laki dia kena, dia apa ni kan, orang kata kok mana pun dia akan kena kali lah. Okey, jadi dia pun larikan diri, dia pergi ke Gunung Sipilus. Okey, kat sana dia berdoa pada dewa dewi Olympian supaya tolonglah maafkan aku kan, aku janji tak buat lagi. Berita tu diketahui oleh Zeus. Zeus pun jadi macam kesian lah. Jadi kata kesian lah kat Niobe ni kan, habis semua keluarga dia dah tak ada dah. Jadi Zeus dengar doa daripada Niobe ni, jadi dia pun tunaikanlah doa daripada Niobe ni. Zeus buat apa? Zeus dia tukar Niobe ni jadi seorang jadi seketir batu. Kiranya batu tu bukan sebarangan batu. Batu tu mengeluarkan air mata. Sampai sekarang ni boleh tengok kat atas puncak gunung Sipilus, Greek. Jadi orang kata moral of story, orang kata kita ni jangan terlampau bongkok sangat.
Dan definisi daripada legenda Nobel ni daripada satu perkataan tamadun Yunani purba yang diberi yang dipanggil hubris, iaitu kemegahan, kesombongan yang agak melampaui batas lah. Kiranya tak sedang ni, orang kata tak sedang diri lah. Okey, setakat tu saja saya sampai mitologi konten saya dalam ni. Sila follow, like dan share channel Roti Bersuara saya. Kita akan jumpa lagi, konten akan datang, konten yang baru. InsyaAllah. Assalamualaikum, selamat petang.